Balik. Balik. Abang bangunlah, Abang. Abang jangan tinggalkan Nur, Abang. Nur sayang tak Abang. Kalau Abang lagi Nur nak ikut juga. Abang, Nur. Kau ni dah kenapa, Abu? No? Mereka abang balik, no? Jangan duduk sini dengan abang, Abu. Dia ni syaitan. Dia tak baik. Kau ni dah kenapa? Ni rumah aku lah. Ni laki aku. Faham aku nak ikut kau balik? No? Abang ni suami No. No tu isteri abang tau. Abang Abu ni, dia bukan suami No. Mereka abang balik, no? Kau belah! Aku sayang Abu je. Sekarang kau belah! Bidin, dah. Sudahlah tu. Yang penting sekarang ni Abu. Kita selesaikan hal dia dulu. Tok, biarkan dia macam ini, Tok. Biar padan muka dia. Perampas bini orang. Lepas tu, buat jadi macam bini dia. Jantan apa macam ini. Biar dia sakit macam ini, Tok. Biarkan. Astaghfirullahalazim. Kamu ni Muin. Cakap mesra mulut je. Ya. Kita nak buat apa ni, ya? Abu! A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Tuhanmu dengan gembira dan diredai. Masuklah dalam jamaah hamba-hambaku dan masuk pula dalam syurgaku. Abang Abu, Nur dah datang dah ni. Nur? Nur dah datang? Baguslah. Nur bawa beg tu nak tinggal dengan abang ke? Mestilah Nur nak tinggal dengan abang. Nur ada abang seorang je. Nur sayang dengan abang. Betul ke ni? Dah tak ada orang lain dah? Dah tak ada dah, bang. Lain dah mati. Dah mati? Baguslah. Mari masuk, Marilah, masuk. No! No buat apa kat sini, No? No buat apa ni, No? Mari balik dengan abang, No. Abu ni jahat, No. Mari balik dengan abang. Kau ni siapa ni? Dah gila, Kau dah gila ke? Bidin, kau jangan nak cek gaduh kat sini tau. Lagi baik kau balik. Kau dah nampak Nur datang sini bawa beg dengan rela hati nak tinggal dengan aku. Bukannya aku heret dia datang rumah aku. Sebelum apa-apa jadikan kau, lagi baik kau balik. Kau pergi berambus. Abu, kau ni nak kenapa? Dia tu bini aku. Yang kau nak apa bini orang ni kenapa? No, mari balik dengan abang, No. Aku bukan bini kau lah. Kau tak kenal kau lah. Gila. Kau dah nampak kan? Dia yang nak tinggal dengan aku tau. Bukan aku paksa dia datang sini. Lagi baik kau balik. Buat apa kau datang rumah aku? Aku ni kau orang miskin, engkau orang kaya, kan? Pergi balik, berambus. Pergi balik. No. Balik. No. Bu. Sabar. Bini nak terbang. Pegang. Pegang. Angkat. Bawa masuk dalam rumah. Cepat. Tok, kita tak boleh lepaskan dia seorang, Tok. Nanti dia larikan diri, dia panjat pokok, Tok. Dia nak terbang jadi macam burung, Tok. Betul, ya. Ni kalau kita biarkan dia ni, dia lari, ya. Kita mesti kurung dia, Tok. Kalau tidak, dia nanti dia mengamuk. Kita semua susah, Tok. Tapi Tok tengok dia tu dah lemah dah. Kita tengoklah macam mana nanti. Siapa? Angkat. Bawa masuk dalam rumah. Lepaskan aku. Aku nak cari burung murai. Burung, sabar jangan terbang. Tengok, Tok. Makin teruk, Tok. Kita kena kurung dia, Tok. Kita kena ikat dia, Tok. Kalau tidak, nanti dia larikan diri. Dia panjat pokok. Dia terbang. Dia ni nak jadi burung, Tok. Kalau dia jatuh, kita semua susah, Tok. Nahas kita ni. Ya. Ni kalau kita biarkan ni, dia liar, ya. Habis satu kampung dia terbang nanti. Betul tu, Tok. Biar saya jangan ikat dia, Tok. Sebab saya tengok dia macam orang gila ni, Tok. Betul cakap Bidin ni, Tok. Kita kena ikat dia, Tok. Kalau tidak, nanti dia mengamuk satu kampung. Kita semua susah, Tok. Ikat. Buat naik atas ikat. Baik. Angkat. Abu. Bidin. Apa yang kau dah buat kat aku, Bidin? Apa yang kau dah tipu kat Nur sampai Nur nak kahwin dengan kau?
Apa yang kau cerita kat dia pasal aku sampai dia bencikan aku, Bidin, ha? Kau memang nak rampas Nur dari aku, kan? Kau ni, Bidin. Hei, Abu, kau jangan suka hati nak aku, Sekarang ni kau kena terima hakikat. Yang kau tu miskin, aku ni kaya. Wah, ajar kau ni, Bidin. Aku bunuh kau, Bidin. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau, Bidin. Aku bunuh kau. Sini! Kenapa kamu bergaduh macam budak-budak? Tok, bukan saya, Tok. Bidin ni, Tok. Dia yang cerita pasal benda buruk saya dekat Nur, Tok. Sampai Nur bencikan saya. Dia rampas Nur, dia nak kahwin dengan Nur, Tok. Sudah tinggal lah kau nak cakap apa, Abu. Yang penting sekarang, jodoh aku dengan Nur. Ya, okey. Tak apa. Kau ingat, Bidin. Kau akan terima balasan dia nanti. Kau ingat. Kau terima nanti, Bidin. Pergilah. Aku dah terima pinangan. Sebuah perkahwinan menjadi sebuah penipuan. Izara, isteri pertama saya. You beritahu semua orang yang I ni wife you. Mak kau ni dah cewek, dah bahaya untuk aku. Nenek. Dendam Seorang Madu mulai 3 Mac 6 petang. Di Astro Prima dan Astro Go. Always be there to bless us with His love and His mercy, 'cause as He promised He will always be there. He's always watching us, guiding us, and He knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn, 'cause as He promised He will always be there. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mia ikhlas ke tak jaga rumah tu? Umar, kau cat terima aku? Apa benda ni? Tengoklah apa budak tak guna ni buat. Apa kau buat ni? Saya datang nak ambil rumah. Tuan Salman ada hak sepenuhnya untuk ambil rumah. Mana boleh? Siapa cakap? Kau je baik sangat pun. Sekarang juga saya nak ambil rumah. Umar mulai 2 Mac 7 malam di Astro Oasis dan Astro Go. Padang bulan patange koyo rino rembulan Abu, kau ni kenapa? Muka kau ni macam cengkodok benyek je. Kenapa ni, Bu? Kenapa? Cuba cakap. Abang Muin tak ada dengar cerita ke, bang? Dah cerita pula. Cerita apa? Bidin nak kahwin, bang. Bidin nak kahwin? Alhamdulillah, syukur, baguslah. Dengan siapa dia nak kahwin? Dia nak kahwin dengan Nur, bang. Dengan Nur? Biar betul ni, Abu, biar betul. Nur tu kan buah hati kau. Macam mana pula Bidin nak kahwin dengan dia? Cuba kau cerita betul-betul. Dia buat cerita dekat Nur benda-benda buruk pasal saya, bang. Dia hasut je Nur supaya bencikan saya. Astaghfirullahalazim. Dia rampas ni Nur daripada saya. Itu yang saya bengang dengan dia ni, bang. Saya pergi jumpa dia. Bila saya tanya, dia tak nak mengaku pula. Dia tak mengaku? Kurang hajar punya Bidin. Dah dia rampas buah hati kawan tak mengaku pula. Abu, jangan katakan kau. Abang Muain dengar pun panas hati. Kalau Abang Muain jadi kau, Abu, pantang anak jantan. Mesti Abang Muain selesaikan dia. Bersepai muka dia. Itu yang saya tak puas hati sangat tu, bang. Panas hati saya, bang. Dengan si Bidin tu. Kawan saya sendiri sanggup buat saya macam tu. Tapi tak apa, bang. Dia jangan ingat dia boleh lepas, bang. Saya dendam dengan dia, bang. Dia tahulah nanti nasib dia.
Abu, kau nak buat apa? Kau nak rosakkan majlis dia ke? Bang, Abang Muin tahu tak? Dekat mana-mana tempat yang saya boleh cari bomoh yang kuat nak buat dia, bang? Bomoh? Astagfirullahaladzim. Istighfar. Istighfar, Abu. Istighfar. Sejahat-jahat Abang Muin tak buat kerja syirik. Haram hukumnya. Tak cium bau syurga. Jangan main bomoh, Abu. Jangan. Abang Muin pun tak pernah buat kerja tu semua. Abang Muin tak tahu kat mana ada bomoh. Bidin. Memang dasar perampas, Bidin. Aku akan dapatkan Nur semula, Bidin. Kau ingat kau hebat sangat? Kau rampas Nur daripada hidup aku. Dengan cara apa sekalipun, Bidin, aku akan rampas Nur daripada kau. Dengan apa cara sekalipun, aku tak akan berputih mata kali ini. Kau yang akan berputih mata, Bidin. Kau yang akan berputih mata. Abang kenapa macam ni, bang? Abang ni No, bang. No, dia dah tak kenal orang tu, No. Mira ikut abang balik. Tolonglah jangan kacau aku. Kau asyik menyusahkan kita orang je. Kau belah lah. No, aku ni suami kau. Macam mana kau boleh lupa aku ni? Bidin, dengar sini. Bini kau ni jangan-jangan dah diguna-gunakan dengan si Abu ni. Sebab Abang Muin masih ingat Abu pernah cakap pasal bomoh. Sebab itu bini kau tak kenal kau lagi. Abang Muin ada kenal tak mana-mana bomoh yang boleh pulihkan dia balik? Saya nak dia balik saya dengan saya. Tolong. Bomoh lagi. Abang ni pasal bomoh memang kurang sikit. Tapi tak apa. Nanti abang carikan kau seorang bomoh yang hebat, yang boleh gaib, yang boleh cakap dengan jin. Ya? Muin, ini bukan masanya nak bincang pasal jin semua tu. Kita sekarang ni tengok orang sakit. Jangan tambahkan lagi sakit. Bidin, kita berserah ajalah pada Allah. Janganlah nak buat benda-benda yang akan buat kita nyesal satu hari nanti. Tapi Tok, saya memang sakit hati dengan si Abu ni, Tok. Sudahlah, Bidin. Mungkin ini balasan atas perbuatan kita sendiri. Janganlah asyik nak nyalahkan orang lain aja. Kamu berdua kan baik dulunya kan? Hanya kamu aja yang tahu apa yang kamu dah buat. Bidin, kalau dah hidup kita ni, kita buat baik, akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau kita buat benda yang tak baik, Tuhan akan balas dengan benda tak baik juga. Bidin, cakap betul-betul. Apa yang kau dah buat? Cakap! Tenang. Assalamualaikum. Abu! Keluar kau, Abu! Abu! Waalaikumsalam. Tok. Kau lagi, Bidin. Apa yang kau nak datang rumah aku ni? Tok pun ada sekali ni. Kenapa? Ada orang mati ke? Memang kau yang nak mati. Aku nak Nur aku balik. Mana dia? Wangi betul mulut kau, Bidin. Mentang-mentang Tok ada. Apa lagi yang kau nak dari aku? Apa lagi yang kau tak puas hati dengan aku? Tok tengok tu. Dia pun tak tahu, Tok. Aku nak Nur aku balik. Mana Nur aku? Nur? Ya, bang. Ni Abang Bidin nak ajak Nur balik. Abang Bidin tu siapa? Nur tak nak ikut siapa? Nur sayang abang je.
Lagipun cuma abang je yang boleh buat Nur bahagia. Kau dengar tu, Bidin? Abu, macam mana boleh jadi macam ni Abu? No tu kan Kesti Bidin. Macam mana pula dia boleh duduk dekat rumah kamu ni? Itulah, Tok. Saya pun tak tahu, Tok. Saya tak paksa pun Nur ni tinggal dengan saya. Dia yang datang sendiri. Abidin pun nampak dia bawa beg semua. Saya tak ada hegek dia. Jadi takkan saya nak halau dia balik pula, Tok. Astaghfirullahalazim. Mana boleh kamu tinggal serumah dengan isteri orang? Haram hukumnya. Tok, kalau haramnya pun saya, Tok. Tak ada kena-mena dengan orang lain. Tak ada kena-mena dengan dia. Tak kena-mena dengan Tok. Bidin. Lagi baik aku rasa kau balik je lah, Bidin. Tak payahlah nak bawa-bawa kecoh kat rumah aku ni sampai bawa Tok semua datang. Tok bajet je lah, Tok. Tak payah duduk depan rumah saya ni. Buat membazir masa je, Tok. Dah. No? Mari kita masuk. Siapa? No! Abang Nur pergi, Yelah. Baik-baik jalan tu nanti. Kalau jatuh, jangan lupa bangun sendiri. Abang ni, kalau Nur jatuh, abang lah angkat kan? Takkan nak biar Nur seorang. Yelah, itu kalau abang dekat. Kalau abang jauh macam mana? Dah, nanti kau lambat. Ingat tu. Baik-baik tau. Abang sayangkan Nur. Nur lagi sayang kat abang. Nur ada abang je dalam hidup Nur. Yelah. Abang Abu tu macam mana pula? Abang ni suka sangat kan ungkit benda dah lama? Abang tahu kan? Nur tak pernah suka pun kat si Abu tu. Dia yang tergila-gilakan Nur sangat. Lagipun ayah yang nak sangat kat dia. Alah Nur, janganlah serius sangat. Abang bergurau je kan? Nur pergi dulu. Baik-baik jalan. No. Tak apa-apa. Ya Allah. Abang dah cakap baik-baik je kan? Nak sangat kahwin dengan orang lain kan? Aku yang tergila-gilakan kau. Sampai hati kau tolak cinta aku. Sekarang ni kau rasa kan? Rasakan penangan minyak murai gila ni. Baru kau kenal aku siapa. Jejaka popular suatu ketika dulu kini kembali. Welcome to Romeo Return. Mereka dicabar. Ada yang ditunjuk jago. Ya, benci betul dia buat macam tu. Benci. Mampukah mereka menyelesaikan tugasan dengan baik atau sebaliknya? Permainan kau halus tapi macam Romeo Returns Khamis 9 malam di Astro Prima dan Astro Go. Mia ikhlas ke tak jaga rumah tu? Umar! Kau cat rumah aku? Apa benda ni? Tengoklah apa bunda tak guna ni buat. Apa kau buat ni? Saya datang nak ambil rumah. Tuan Salman ada hak sepenuhnya untuk ambil rumah. Mana boleh? Siapa cakap? Kau je baik sangat pun. Sekarang juga saya nak ambil rumah. Umar mulai 2 Mac 7 malam di Astro Oasis dan Astro Go. Insyaallah, 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 we'll find our way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Engkau tu yang patut pergi dari sini. Berambus! Engkau yang hasut Nur kan? Engkau yang cemburukan aku kan? Memang aku sukakan Nur. Tapi Nur sukakan kau. Aku cerita pada dia pasal hubungan kau dengan Tijah sejanda kat kedai tu. Aku tunjuk gambar kau semua. Lepas tu dia jadi benci dengan kau. Dia tak suka dengan kau. Kalau kau nak tahu, memang aku yang hasut dia. Memang patut kau hasut Nur supaya bencikan aku. Dan aku gunakan minyak murai gila terhadap dia. Memang sama padan
Memang kena juga apa yang kau buat pada aku. Abang Nur buat apa kat sini, bang? Abu kenapa? No, nanti abang ceritakan pada Nur. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti? Menggunakan tangkal atau minyak pengasih untuk mengubah hati seseorang supaya sukakan kita adalah haram hukumnya. Maka perbuatan itu adalah berdosa. Apatah lagi menggunakan minyak pengasih seperti minyak murai gila itu. Arwah telah mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Johan ingat Kak Nur tu betul-betul lah sayang ke Abang Abu tu. Tapi rupa-rupanya Abang Abu tu buat ubat guna-guna kat Kak Nur tu. Supaya tinggal ke Abang Bidin, sayang ke Abang Abu. Sebab itulah baru seminggu je kahwin, dia lari ke rumah Abang Abu tu. Orang yang buat tu semua dia tak fikirkan apa balasannya di akhirat nanti. Itulah dia. Dia buat sesuka hati dia je. Arwah tu telah mendapat balasannya. Apa yang dia dah buat, dia tak boleh nak lari darinya. Dulu arwah ni seorang yang baik. Tapi bila dah dipengaruhi oleh rasa marah dan rasa sakit hati, semuanya berubah menjadi buruk. Dia sanggup tinggal berduaan dengan Nur dalam rumah. Mungkin mereka tu telah terlanjur. Semua tu akan menambahkan lagi dosanya. Na'udzubillah. Nasib baiklah Nurul telah pulih. Kalau tidak, dia pun terlibat sama juga kan, bang? Dia tak bersalah. Dia jadi mangsa. Tapi Alhamdulillah, pengaruh minyak murai gila tu terus hilang sebaik saja. Arwah Abu tu meninggal. Dan Nur tu pulih seperti sedia kala. Bila kita jujur dan ikhlas, insya-Allah kebahagiaan itu akan datang dalam kehidupan kita. Kita akan mendapat rahmat Allah di dunia maupun di akhirat. Amin. Imam Saleh ni lah patut dihalau di kampung. Entahlah. Kalau semua orang nak tangkap dia, mestilah dia lari. Kita suruh dia mengucap, dia pusing balik suruh kita mengucap. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dosa apa dia ni? Isa korban cinta kerananya. Menaruh noktanya.